Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Yayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar isu dokumentasi melibatkan 7 pemain warisan negara dijadikan teladan dan peringatan kepada semua pihak. Baginda yang juga bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menzahirkan keprihatinan terhadap isu tersebut dan menekankan keperluan untuk memperbetulkan keadaan demi masa depan bola sepak tanah air. Dalam titahnya, baginda menyeru agar semua pihak memberikan ruang kepada proses siasatan yang sedang dijalankan supaya keadilan dapat ditegakkan. Baginda bertitah demikian pada acara M-Walk with Al-Sultan Abdullah, the King of Sports di Stadium Merdeka pada Rabu. Isnin lalu, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menolak rayuan FAM dan 7 pemain warisan yang didakwa terlibat dalam pemalsuan dokumen. Jawatan Kuasa Rayuan FIFA mengekalkan hukuman termasuk denda dan pergantungan selama 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak. FAM dikenakan denda sebanyak 350,000 Swiss franc atau kira-kira 1.8 juta ringgit, manakala setiap pemain didenda 2,000 Swiss franc dan digantung selama setahun. FAM dan pemain terbabit mempunyai tempoh 21 hari untuk memfailkan rayuan kepada Mahkamah Timbangtara Sukan CAS. Titah baginda dilihat sebagai peringatan penting agar integriti dan ketelusan dalam pengurusan bola sepak negara sentiasa dijaga demi maruah sukan dan negara.